Apa? Lambat lagi ke? Oi. Tahulah apa berak. Lambat lagi ke? Dalam tu. Orang lain pun nak berak dah. Sakit mulut. Apa? Makan apa dah? Cepat sikit. Oi. Oh, sabar dah. Oh, aduh lagi ni. Cik. Ketuk kuat sikit ni. Mana tolong? Hei, lama tu. Kan? Sabar sikit lagi, sikit lagi. Yalah, sabar. Orang tu dah Ada sakit mulut. masalah ni. Dah nak keluar dah ni, sikit lagi. Ada masalah. Oh. Dah masuk balik. Masuk balik pula. Macam mana Oi, berapa lama kami nak tunggu? Jap. Keluarkanlah cepat. Ni ramai ni, 4-5 orang lagi beratur ni. Two hours later. Senyap pula. Okey tak? Hei. Ikat pun tak ada. Ambil sampel ni. Oh, aku pula. Tak nak masuk lah 2 orang. Kenapa? Bukan ada berak ke tadi? Ya, aku lupa. Oh, lupa. Ni kenapa? Tahu lah. Dia berapa? Sembelik lah. Aku masuk di bawah ni. Semalam cirik ni sembelik. Tu tadi memerut dekat sana, kat sini juga memerut. Macam mana lah? Kena jumpa doktor dulu ni. Dah kalau teruk sangat ni. Hang tahu tak? Malam lain, hari ni lain. Doktor suruh buat saringan tapi semalam cirik hari ni sembelik macam mana aku nak bagi? Aku rasa hang kena kanser kolorektal ni. Susut ni. Ya itu. Berdarah keluar tau. Ya, berdarah. Ada tadi. Tapi dia campur dengan air biru tadi. Ada air jadi biru. warna lain. Flash warna biru. Menunggu kot jadi. Sabar aku tunjuk tai aku tu tadi. Tak payah, tak perlu. Teruk sangat kat dalam tadi ni. Takut aku yang ragu-ragu. Saya cakap banyak. Jom. Jadi Sekarang ni kita pergi boleh jalan dulu. Boleh jalan. Ni takut nak jumpa doktor ke macam ni? Ui, ketam tu. Ui.